Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Laman Dapur SK Sentosa Kampar yang berkonsepkan pertanian bandar. Laman Dapur ini merupakan satu usaha gigih yang kreatif dan inovatif yang boleh menggalakkan masyarakat untuk bercucuk tanaman walaupun mempunyai ruang kediaman dan sekolah yang terhad. Setiap hari kita mencari inspirasi di sekeliling kita. Tetapi, pernahkah anda terfikir inspirasi tersebut berada di belakang dapur anda sendiri? Ini adalah laman dapur kami yang diberi nama Serambi Hijauan. Bukan sekadar kebun, tetapi sebuah kisah tentang bagaimana kami mengubah sistem kepada sumber dan ruang kecil menjadi sebuah tanaman hijauan yang produktif. Kaedah moden seperti hidroponik, agroponik dan fertigasi menjadi pilihan kerana sesuai untuk kediaman yang terhad serta boleh menghasilkan sumber makanan. Di sini kami menggunakan konsep hidroponik. Terdapat pelbagai jenis sayuran di sini seperti kangkung, sawi, salad, kailan dan bayam. Ini secara tidak langsung dapat menjimatkan masa dan tenaga serta mudah untuk diuruskan. Adakah anda tahu setiap hari kita menghasilkan sisa dapur? Tetapi di manakah semua itu berakhir? Jom selami apa yang ada di Serambi Hijauan. Laman kebun kami syarat dengan informasi tentang penanaman sayur-sayuran menggunakan sistem hidroponik dan teknologi solar serta amalan 3R yang mesra alam. Saksikan bagaimana kami menukarkan sampah dapur kepada baja kompos dan mengubah sisa gitar semula menjadi sesuatu yang baru. Ini adalah bukti bahawa inovasi dan kelestarian bermula dari laman dapur kita. Jadi, jangan bagi alasan untuk tidak bercucuk tanam lagi tau. Konsep pertanian bandar sangat sesuai dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Ingat laman dapur, ingat